Kalau korang peminat masakan Padang, setiap kali datang restoran mesti pernah korang order ayam goreng ala restoran masakan Padang. Hari ni kita nak try buat ayam goreng macam tu dekat rumah. Kalau korang makan dengan nasi putih, ada sambal hijau pula, memang sedap. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Macam nak buat ayam berempah tu, kita akan kisarkan semua bahan-bahan ni, kemudian kita akan perapkan dengan ayam. Ada beberapa bahan yang korang kena masukkan. Kita masukkan bawang putih, 2 inci kunyit hidup, 2 inci halia, 2 inci lengkuas, dan 3 ke 4 helai daun limau perut buang belakang, 2 sudu besar biji ketumbar, dalam setengah biji kelapa parut, 2 biji telur ayam, 1/3 cawan tepung beras, garam secukup rasa, dan juga serbuk perasa. Semua bahan ni korang kisar, tak perlu letak air pun. Kemudian korang boleh letakkan ayam kat dalam mangkuk dan kita masukkan bahan kisar kita tadi. Korang gaul sampai sekata, lepas tu kita perap 30 minit hingga 1 jam. Sementara tu kita buat sambal hijau. Yang ni lah bahan-bahan untuk buat sambal hijau kita: tomato, cili padi, cili besar hijau, bawang merah, dan juga daun limau purut. Semua bahan-bahan tadi nak gorengkan dulu. Goreng macam agak-agak layu je. Lepas tu kita akan kisarkan semua bahan-bahan tadi. Kalau guna blender biasa, elok korang biar sejuk dulu baru kisar. Lepas tu kita masukkan balik ke dalam kuali untuk kita sambung menumis. Tak cukup minyak, korang boleh tambahkan. Kemudian masukkan 3 ke 4 helai daun limau purut buang belakang, garam secukupnya, dan juga serbuk perasa. Lepas tu korang tumis sampai dia pecah minyak elok, lebih kurang macam ni. Bila dah siap, korang boleh panaskan minyak guna api yang besar. Bila nak masukkan ayam tu, korang slowkan dan kita boleh goreng ayam kita lebih kurang 10 hingga 12 minit. Untuk dia punya serbuk tu, saya gorengkan dia punya bahan pelapan yang tinggal. Tapi korang kena hati-hati tau, takut minyak melimpah pula. Korang boleh taburkan serbuk garing tu. Jangan lupa makan nasi putih panas, sambal hijau, peras sikit dengan limau nipis. Kemudian korang boleh enjoy kita punya ayam goreng ala restoran Padang. Senang je kan resipi ni, korang boleh cuba kat rumah. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.